Tapi yang menjadi isu besar di Malaysia sekarang ni ialah pembiaya pinjaman pembiaya pinjaman memang tak ada menyediakan apa-apa jenis pakej pinjaman kepada kontraktor rumah macam ni. Memang institusi pembiayaan, kalau kita tanya, ada sediakan loan tak untuk kontraktor? Ada, tapi syaratnya kena ada projek. Projek tu pula dia hanya memilih hanya projek kerajaan ataupun GLC saja. That means dia kira macam factoring lah, factoring. Jadi kalau you dah dapat satu projek kerajaan, you dapat LO, you bawa pergi ke bank ataupun mana-mana agensi kewangan, you boleh indentkan LO tu tadi. Jadi pembiaya pinjaman mungkin boleh bagi pinjaman sehingga 70% daripada nilai LO tadilah. Okay, tapi kita kontraktor rumah ni disebabkan klien tu bukan kerajaan, orang persendirian. Jadi bila orang persendirian ni dia tak layan lah, dia kira tak ada dalam kategori, dia tak boleh nak bagi loan. Memang tak ada apa-apa package loan. Even walaupun kata kita buat rumah kepada individu, bukan kerajaan kepada individu, tetapi bayaran tu kita terima daripada agensi kerajaan. Contohnya kita buat rumah, kita terima claim progress tu daripada LPPSA. LPPSA ni pun sebahagian kerajaan juga. Tapi mungkin agensi-agensi, kebanyakan institusi kewangan ni yang nak membiayai kontraktor ni kurang faham tentang flow benda ni lah. Okay, jadi daripada situ pernah sekali tu saya telah ke CGC di Kelantan, kita berjumpa dengan pengurus dia, kita explain, kita bincang apa tu semua. Jadi mereka faham kaedah ni.